الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar peringatan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa in ittaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi dan orang Nasara Kristian tidak akan redha kepadamu wahai Muhammad sampai bila-bila, sehingga kamu ikut agama mereka. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Sekiranya engkau ikut kemahuan mereka wahai Muhammad, nescaya Allah tidak menjadi wali yang memimpinmu ke jalan yang benar, dan tidak menjadi penolongmu ke jalan yang selamat dunia dan akhirat. Walaupun permainan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi pengajaran kepada umatnya sehingga hari kiamat, supaya jangan terpengaruh dengan penganut agama lain, termasuk golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara. Walaupun kita disuruh berbaik dengan mereka dengan tujuan mengajak mereka kepada Islam atau berdamai, memberi peluang pada kita untuk menunjukkan Islam kepada mereka, dalam masa yang sama tidak boleh terpengaruh dengan nasihat-nasihat mereka. Kita dapati keseluruhan negara umat Islam terpengaruh dengan nasihat orang-orang yang bukan Islam, khususnya bekas-bekas penjajah mereka. Walaupun yang memulakan perjuangan kemerdekaan ialah kumpulan Islam menentang penjajah di atas nama jihad untuk menegakkan agama Islam, menghala penjajah, mengembalikan Islam berkuasa semula. Tetapi penjajah yang bijak menipu telah memberi peluang kemerdekaan kepada negeri-negeri Islam dengan cara damai, tetapi dengan syarat memilih orang-orang yang mengikut nasihat mereka setelah mereka meninggalkan negeri-negeri orang Islam, supaya amalan umat Islam mengikut cara-cara mereka
kononnya untuk mendapat kemajuan, khususnya di masa orang Islam menghadapi zaman kelemahan negara-negara Eropah dalam keadaan kemajuan. Pengaruh kebendaan menguasai pemikiran orang Islam. Mereka merasakan dengan mengikut cara-cara orang Eropah itu mereka jadi maju seperti orang Eropah, dengan tidak menyedari kemajuan yang telah membakar diri mereka pada hari ini. Maka kebanyakan negara Islam melantik pemimpin-pemimpin yang menerima nasihat penjajah-penjajah mereka dalam urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan dan pelajaran, urusan bermasyarakat, mengikut pemikiran-pemikiran penjajah. Walaupun negara umat Islam telah mencapai kemerdekaan berpuluh-puluh tahun, mereka terus dalam keadaan lemah, bahkan menjadi makin bermasalah dalam negara mereka sendiri. Dalam urusan politik, dengan nasihat penjajah, umat Islam berlaga sama sendiri, berpecah sama sendiri, tidak bersatu dengan sebab-sebab dunia, sebab pangkat, harta dan lain-lain. Kerana dunia jadi tujuan politik mereka, bukan hari akhirat. Dalam masalah ekonomi, kita melihat ekonomi orang Islam dalam keadaan yang mundur. Walaupun Allah Ta'ala beri kepada mereka hasil bumi yang banyak, tenaga manusia, kepakaran yang cukup, tetapi mereka tidak bergerak untuk memajukan negara dan diri mereka sendiri. Dengan menerima penasihat penjajah, meninggalkan cara-cara Islam. Dalam masalah pelajaran pendidikan, kita menyaksikan hanya tinggal ibadat saja, pendidikan Islam. Urusan kehidupan yang lain, tak ada petunjuk Islam. Kita menghadapi keadaan masyarakat yang sangat parah, keruntuhan akhlak, jenayah, dan berbagai-bagai keburukan boleh berlaku yang merosakkan diri kita sendiri. Puncanya ialah kerana kita menerima nasihat yang tak betul, nasihat yang salah, bukan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tiba masanya orang Islam menghisap diri mereka sendiri sebelum mereka dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang sebenar, agama Islam, supaya mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang yang bukan Islam, orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى وعلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mentaatinya, dengan takwa, rasa takut, rasa gerun,
sehingga kamu mati dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Hanya Islam sahaja yang menyelamatkan kita dari dunia sehingga hari akhirat. Maka berpegang teguh dengan ajaran Islam dengan sesungguh-sungguhnya, tolak semua perkara yang bercanggah dengan Islam dalam semua perkara. Karena semua perkara yang bercanggah dengan Islam itu sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Maka jangan lupa sekali-kali untuk berselawat kepada Nabi yang membawa Islam kepada kita. Jasa yang sangat besar kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucap salam dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasib Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.